Orang kahwin kan, seronok. Mana ada orang seronok kahwin? Ada orang seronok kahwin? Tak ada. Yang ramai seronok nak kahwin. Seronok dah kahwin, mana ada tengok muka menanggung. Nampak? Mana ada? Tak ada lah. Yang ramai seronok nak kahwin dia. Nanti datang jangan lupa tau. Esok, Sabtu, ada pukul 11 dah boleh datang dah. Ada jamuan apa semua kan. Tapi dalam pukul 3 saya dah tak ada dah. Outdoor. Baring-baring kat jalan kereta api tu ambil gambar semua kan. Ya. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu angkat gaun je nak kat dinding. Haji tu ambil wuduk tu dah 8 kali pasal muka tu. Macam tu lah kan. Outdoor tu yang mustahak kat dia. Aduh, pening bela kan. Ya. Yang seronok tu lah. Nanti jumpa datang apa-apa tu. Yang dah kahwin, lepas 2 minggu dia balik kerja balik. So, macam mana kahwin? Okey tak? Okey lah. Macam tu je. Tak ada yang settle. Ya Allah, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Ya Allah. Tak ada. Jangan nak bohong. Mana ada. Anak lelaki. Cuba tanya lelaki. Macam mana nak kahwin? Macam tu lah. Lepas 10-20 tahun masih lagi dengar ayat tu. Aku tak faham dengan bini aku.